Rasa tak pergi kedai Minang, lepas tu ambil lauk urat keting. Biasa kita makan urat keting masak lemak kan, masak gulai. Tapi I kan jumpa dekat TikTok, urat keting sambal hijau. Urat keting sambal hijau. So, cara penyediaan dia ready to eat. Korang panaskan je dalam microwave ke, ataupun korang nak masak dalam kuali balik ke, ataupun korang just rendam je dalam air panas. So, jom kita cuba. So, ini dia. Cukup banyak ya. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Lembut. Pedas. Yang penting sambal dia tak manis. Oh, pedas. Pedas. Ni I akan rendam je dalam air panas. Bismillah. Urat keting dia jenis yang lembut, bukan jenis yang kenyal-kenyal. Kalau korang nak, boleh tekan beg kuning kat bawah. Ready to eat, senang je. Dia tak manis, sambal dia tak manis. Tapi kalau untuk orang yang tak makan pedas, mungkin dia perlukan air. Korang jangan risau, ini produk Muslim, ada halal. So, boleh check beg kuning kat bawah, okey?